Pemilik dan pengendali mesin jual air MGA di Perak digesa memohon lesen segera sebelum dikenakan tindakan. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ding Lai Ming berkata menjadi kesalahan sekiranya mesin tersebut beroperasi tanpa lesen. Air adalah sumber kehidupan. Namun hari ini pencemaran air sering menjadi kebimbangan dalam masyarakat kita, tetapi dipandang enteng dalam masyarakat. Jadi, air yang tercemar adalah air yang tidak selamat untuk diminum, di mana ia akan memberi kesan kepada kesihatan pengguna seperti penyakit kolera dan juga keracunan makanan, terutamanya untuk golongan yang berisiko. Dalam era kemajuan sains dan teknologi, bagi mendapatkan sumber air yang bersih dan selamat, kini lebih mudah. Pelbagai alternatif yang ada seperti penapis air di rumah dan mesin jual air yang tersedia di kebanyakan tempat. Namun, tanpa penyelenggaraan yang berkala, mesin jual air juga boleh menjadi punca pencemaran air sekunder seperti pencemaran silang. Mesin jual air menjadi pilihan ramai untuk mendapatkan sumber air. Tetapi, adakah kita pasti air yang kita ambil itu adalah selamat? Jika MGA mengalami kerosakan, ia boleh membahayakan kepada pengguna seperti bekarat tidak tertutup. Ini adalah salah satu contoh mesin jual air yang ada di pasaran. Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan ASH, Aqua Smart Heroes yang terdiri daripada 4 ahli kumpulan iaitu saya, Nur Syuhada binti Nasir, Ahmad Fadul Hisham, Muhammad Zuhakimi dan Muhammad Fakhruddin. Projek yang kami akan bangunkan adalah MGA Alert. MGA Alert adalah salah satu sistem aduan yang kumpulan kami bangunkan untuk memudahkan masyarakat ataupun pengguna membuat aduan mengenai masalah yang dihadapi oleh pengguna mengenai MGA tersebut. Sebagai contoh, mesin air yang tidak dilesenkan ataupun tidak mendapat kelulusan atau pertukaran MGA air yang tidak selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, saya nak tanyalah berkaitan dengan mesin air ni. Berapa kerapkah cik membeli dan menggunakan air daripada mesin jual air ni? Oh, berapa kerap Biasanya diikut kepada keperluan kita lah. Keperluan harian kan. Kalau banyak kita guna, banyak lah kita lagi ambil kan. Kalau ikut macam saya ni, saya rasa dengan keluarga saya tu kalau banyak ni mungkin satu hari sekali lah. Oh, satu kali lah. Hari sekali lah sebab banyak kan. Dan itu apakah tujuan utama cik beli air ni dah daripada mesin ni? Adakah untuk penggunaan harian untuk minum ataupun untuk penggunaan aktiviti lain? Kebiasaannya air-air tapis ni biasanya kita guna untuk minum lah kan. Kita tak guna untuk mandi. Pelik pula. Kita biasa sefaham orang-orang lah dia kata kan. Dia kata air tapis ni untuk diminum. Dia merasakan air tu bersih lah. Dia tapis kan. Kalau kat rumah tu kalau tak ada penapis, takut tak bersih kan. Jadi biasanya untuk diminum saja. Di sekitar kawasan ni kat mana lagi cik dapatkan mesin air ni? Saya rasa ada juga di tempat lain. Biasanya orang letak di kawasan kedai-kedai lah. Kawasan perumahan kat tempat saya ni je lah setakat ni ada. Kan. Lepas tu di kawasan depan ni saya rasa macam ada juga. Kalau mesin air ni rosak ataupun ada masalah dari segi air, manakah platform yang sesuai yang cik rasa untuk cik buat aduan yang terbaik? Biasaannya kalau mesin-mesin vending ni kalau dia rosak, biasa dia ada nombor telefon kat sini. Duit stuck kan, kadang ada duit sangkut. So kalau masalah macam tu kita contact number pada owner mesin ni lah. Tapi kalau bab kualiti air tu, contoh kadang-kadang kita rasa macam pahit-pahit sikit ke apa kan. Kalau yang rasa yang macam tu biasanya kita tak pasti nak buat aduan kat siapa lah. Tapi kita tahu ni mungkin di bawah KKM ke apa kan. Macam tu je lah kan. Tapi kalau kita rasa air tu dah tak okey, kita tak ambil lah. Kita report pada vendor dia. Vendor dulu. Tu vendor. Tu vendor tu kita beritahu lah. Mungkin you servis ke tak servis. Minta dia datang cek kualiti air dia tu. Biasanya macam tu. Maksudnya tiada lah aduan untuk direct kepada pejabat kesihatan ataupun dekat direct dengan KKM punya apa? Jarang kita tahulah. Jarang. Biasanya kita akan direct dengan vendor tu lah. Vendor. Lepas tu vendor tu dia akan check kualiti air tu, dia servis ke apa macam tu lah kan. Okey, itu saja. Baik, sama-sama. Okey, saya Muhammad Asnur Hadi bin Nordin, Pegawai Kesihatan Persekitaran daripada Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.
Okey, untuk soalan pendapat saya mengenai mesin jual air ni, sebenarnya mesin jual air ini adalah satu kemudahan dan juga teknologi pada masa kini yang baguslah sebenarnya, yang sangat baik untuk kita semua, sebab ia adalah mudah untuk kita capai di mana-mana dan juga dengan harga yang berpatutan. Namun begitu, mesin jual air ini perlulah dikawal ataupun dipantau dengan rapi kerana air yang dibekalkan kat sini adalah terus untuk kita minum. Jadi perlu untuk kita tahu air yang dibekalkan daripada sini adalah bebas daripada jangkitan kuman ataupun bakteria ataupun apa-apa benda asing yang ada daripada dalam air ini. Mesin jual air ini adalah satu kemudahan yang sangat bagus, tetapi perlu kepada pemantauan yang rapi dan juga perlu dilesenkan mengikut kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, berkenaan dengan soalan itu, memang di bahagian keselamatan dan kualiti makanan, kami sentiasa peka dengan isu keselamatan makanan dan juga air yang diminum oleh masyarakat di Malaysia ini. Jadi apa-apa isu yang berkaitan dengan keselamatan makanan dan air, kami akan mengambil berat untuk kami lakukan pemantauan dan tindakan yang sepatutnya. Jadi benda yang aduan-aduan seperti ini kami memang kerap terima, terutamanya yang melibatkan risiko kepada kesihatan masyarakat ataupun kesihatan awam, yang terutamanya yang boleh menyebabkan berlaku jangkitan kepada makanan dan juga air. Okey, antara platform aduan yang kami ada adalah antaranya adalah aduan melalui laman sesawang Biro Aduan lah, iaitu daripada SISPA sendiri. Selain daripada itu, aduan boleh dibuat melalui talian menghubungi PKD, Pejabat Kesihatan Daerah terdekat, ataupun boleh terus walk in kepada Pejabat Kesihatan Daerah terdekat. Okey, untuk soalan tersebut, sebenarnya mesin jual air ini mampu menyediakan air yang selamat secara berterusan kepada masyarakat jika syaratnya dipatuhi. Antara syaratnya adalah melalui proses rawatan itu sendiri. So, untuk menyediakan satu air yang selamat, ia perlu melalui beberapa proses. Antaranya adalah proses penurasan air itu sendiri. Yang kedua adalah proses osmosis ataupun penyulingan. Selain daripada itu, adalah melalui penyelenggaraan yang berterusan, dan juga kebersihan di sekitarnya sendiri pun perlu diselenggara, dan punya dispenser dia pun perlu diselenggara. Yang ketiga kat sini adalah pemantauan daripada pihak owner dan juga daripada pihak penguatkuasaan lah. Okey, apa yang kita takut sebenarnya apabila MJA ini telah menimbulkan risiko kepada kesihatan awam. So, apabila berlakunya risiko kepada kesihatan awam, tindakan tegas perlu diambil kepada owner MJA dan juga MJA itu sendiri. So, antara tindakan yang kita lakukan adalah penyitaan. Di bawah Seksyen 4-1-F Akta Makanan, kita boleh melakukan aktiviti penyitaan kepada mesin MJA ini. So, mesin MJA ini tidak boleh beroperasi apabila kita melakukan penyitaan. Selain daripada itu, lesen MJA yang telah diluluskan akan ditarik secara serta-merta, iaitu di bawah Peraturan Makanan 1985 di bawah 360C. So, pengarah boleh menarik balik lesen MJA yang telah diberikan apabila ia tidak mematuhi syarat yang telah ditetapkan, dan tindakan seterusnya kita boleh mengambil tindakan pendakwaan, iaitu di bawah Seksyen 10 kerana menyebabkan berlakunya menjual makanan yang boleh memudaratkan kepada kesihatan. Secara kesimpulan, pembangunan MJA Elite ini dapat memudahkan urusan orang awam untuk menyalurkan aduan secara terus kepada pihak berkaitan seperti unit keselamatan dan kualiti makanan Pejabat Kesihatan Daerah yang terhampir. Sekaligus memperkukuh pemantauan secara holistik terhadap MJA ini dan mengekang berlakunya pencemaran air di kawasan tersebut. Ingin tahu lebih lanjut mengenai projek kami? Jom bersama kami di Koruhai 7.0. Jumpa kami di Auditorium AKKM Sungai Buloh bertarikh pada 10 Jun 2026. Jumpa anda di sana.